untuk kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja. Laungan anti-bully terus bergema dalam kalangan pelajar di seluruh dunia dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz dari NJ Studio SMK Taman Nusajaya. Hari ini, saya ingin membawakan sebuah kisah pendek tentang realiti bully yang sering dianggap gurauan tetapi melukakan emosi dan masa depan seseorang. Jom sama-sama kita saksikan kisah ini. Aduh, susah yang soalan ni. Tengok sikit kau punya. Mana boleh. Aku pun tak siap lagi. Buat kerja kau sendiri. Selit lah kau. Aduh, aku dah malas nak fikir dah ni. Biar apa Wan? Aku ada dengan saya. Apa kata dia suruh si Hafiz tu buat kan? Dia kan budak pandai. Ya Cuk, bijak tu kau. Jom aku nak fikir. Hafiz, buat kau homework kita orang sekarang. Kenapa aku kena buat pula? Korang buatlah sendiri. Berani melawan Tak apa. Kau tengok aku buat buku dia macam ni. Kau ni. Weh, kau buat apa ni? Kau siapa lah nak masuk campur? Sibuk je lah kau. Aku ketua pengawas. Kalau korang rasa korang punya nama tak nak masuk disiplin, korang duduk sekarang balik. Gerak! Siap kau nanti. Hafiz, kau okey tak? Kalau dia buat kau lagi, kau beritahu aku lah. Hafiz, makan apa? Macam sedap je. Roti. Ni kasih aku. Kau ni nak makan sangat kan? Nah, makan. Sedap. Pandai sangat kan? Nah Ais, nanti tercekik pula. Kenapa selalu aku yang jadi bangsa? Aku pun nak hidup tenang. Ush, dompet. Banyak duit kau Hafiz. Bagi aku je lah. Afnan, apa korang buat tu? Buat lari. Hafiz, kau okey tak ni weh? Okey, tolong. Tak apa weh. Diorang ni dah melampau lah. Aku dah lama duduk hati diorang. Tak apa Hafiz. Payah betul lah Mama kurang was tu. Asal kita nak beli Hafiz je, mesti dia ada study. Ya, misalkan betul lah si Amir tu. Kan, payah betul nak beli si Hafiz tu. Kau siapa? Kau, tiba-tiba je ada. Itu tak penting. Yang penting, aku boleh buat pengawas tu sibuk. Cikgu minta kau dia angkat barang. Oh, dekat mana? Kat bilik guru. Oh, okey. Hafiz, aku pergi tolong cikgu dulu lah. Kau pergi kelas dulu. Okey? Sekarang pengawas dah tak dengan kau. Jangan kita orang basah kau cukup-cukup.
Apa yang kau buat ni? Cikgu. Korang, apa yang bising-bising tadi? Tak adalah. Hafiz ni kena bully dengan Afzal dengan Afan tu lagi. Diorang ni memang melampau betul lah. Kita kena report jaga disiplin. Tak berhenti. Tak apa, aku ada idea. Apa dia? Kenapa? Cikgu, Hafiz dah kena bully cikgu oleh Afnan dan Afan. Kita tegur baik kali dah ada orang ni, tapi diorang tak nak dengar cikgu. Sebab tu lah korang datang ni cikgu. Kita orang ada plan untuk cikgu tangkap diorang. Okay. So, apa plan awak? Jadi cikgu, macam ni. Kau tipu kita orang. Ni bukan tipu, inilah cara nak ajar korang. Dah. Jangan nak drama sangat. Awak berdua ikut saya pergi disiplin. Terima kasih korang sebab tolong aku. Semuanya okey Hafiz, tu dah memang tugas kita orang. Hafiz, ingat, kalau kau kena bully ataupun kau nampak orang yang kena bully, kau jangan berdiam diri. Kau mesti tolong ataupun minta tolong. Ingat. Dah awak anggap ni sebagai pengajaran awak supaya awak tak ulang lagi Faham? Okey. Best tak cerita tadi? Ingat, jangan pandang remeh tentang buli. Jangan hanya melihat, tapi bantu dan sama-sama kita hentikan budaya buli. Saya Muhammad Hafiz dari NJ Studio SMK Taman Nusajaya. Terima kasih sudah menonton. Bye!